Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini wartawan Malaysia Aktif bersiaran langsung dari Fringhi Bay bersempena program Hari Sambutan Wanita Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2025. Dan istimewanya pada hari ini adalah kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Ikhwan Ibrahim atau nama pena ataupun nama artis. Nya adalah Ikhwan Salut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ikhwan. Aceh Pasir ni dimintalah oleh pihak PWDC sempena Hari Wanita Sedunia. Jadi seni reka yang saya hantar kepada mereka merupakan seorang wanita yang gagah, simbolik kepada wanita-wanita di seluruh dunia lah yang cekal menghadapi cabaran hidup. Sesuai dengan tema memacu pencapaian tu. Cabaran memang dah dihadapi sejak hari pertama. Hari pertama jumlah ada 5 hari. Hari pertama kami menghadapi masalah lori yang masuk ke pantai dan tersekat. Wow. Tersekat di sini, jadi kami kena bayar lagi towing untuk tarik lori tu. Itu memang hari first. Lepas tu macam hari kedua ketiga angin. Dia tak hujan, alhamdulillah. Sekarang bukan musim hujan, tapi angin yang sangat kuat waktu senja dan subuh. Jadi Aceh Pasir ni memerlukan kami untuk pasang kemah untuk melindunginya daripada cahaya matahari dan gangguan-gangguan luar seperti manusia dan apa semua. Dan alhamdulillah tiada gangguan. Pasir yang digunakan untuk Aceh Pasir ni ialah pasir sungai halus. Bukan pasir pantai ni? Bukan. Ini kerana pasir pantai kurang sesuai untuk digunakan sebagai Aceh Pasir kerana teksturnya yang mudah terlerai dan kering dan terlalu besar bentuknya. Manakala pasir sungai pula butirannya lebih halus dan mungkin mengandungi sedikit lumpur yang boleh melekat antara satu sama lain. Kepada masyarakat yang ingin melihat Aceh Pasir, anda hanya boleh melihat Aceh Pasir apabila dibina oleh saya. Kerana saya merupakan satu-satunya peng-Aceh Pasir yang ada di Malaysia. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana sentiasa menyokong seni industri seni Aceh Pasir inilah. Itu saya Cik Ikhwan untuk hari ini. Terima kasih di atas ruang dan masa Cik Ikhwan. Terima kasih juga. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita bersama dengan Dato' Ong Biling, CEO PWTC. Selamat datang, Dato'. Terima kasih. Iaitu memacu pencapaian. Kita serulah dan kita galakkan wanita jika ada idea, jika ada rancangan nak buat sesuatu, terus saja. Jangan duk fikir. Lama fikir benda tu tak jadi. So apa yang kita nak adalah tindakan. Ada pepatah, Dato', tangan wanita mampu menggoncang dunia. So wanita, goncangkan dunia.